Ya, mari. Ada lagi. Ada lagi. Kasih habis sama dia. Tak ada. Ya? Jual apa? Kenapa awak ketawakan saya? Tak ada. Cik, awak berawak saya apa? Saya sekarang. Tak ada. Oh, sekarang pakai awak saya? Ya. Okey, awak jual apa ni? Saya jual durian. Hai. Tak boleh dengar durian, awak ketawa? Tak ada. Bukan. Mana ada orang jual durian pakai macam ni? Ha. Tak ada. Apa pasal tak ada pula? Ini satu trend baru. Ni. Bergetar-getar, berikut-ikut, bermain-main. Ini semua trend baru. Sekarang ni tak semestinya orang pakai tai duduk di pejabat. Jual durian boleh pakai tai. Tak ada pakai tai jual durian macam ni. Tak ada mana-mana. Ini kan ada ni kan? Jual tosir pakai macam ni aku. Baik. Jatuh sih lain. Itu saudara mara aku punya bisnes, kau jangan sentuh. Tahu? Aku sekarang ni ubah trend. Aku dah biar dia orang tosir, aku jual durian. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim panas. Musim durian. Musim panas satu. Degil juga awak ni. Apa pula musim durian tu? Musim panas. Oh, musim panas. Yalah, kau dah kena 2-3 biji seorang tak panas. Oi, bukan. Betul-betul. Ha. Sekarang ni, musim. Awak ni faham tak? Durian ni hal. Tahu. Saya pasal dah kaji bab durian itu sebab saya pilih bisnes durian. Betul-betul. Tapi saya setuju. Saya setuju. Ini satu strategi baru meniaga durian. Pakai tai, pakai kut. Sebab kalau kita selekeh, Ya. jual durian, Memang. orang yang beli tu orang selekeh. Memang. Kalau kita pakai kut, pakai tai, orang yang beli tu orang pakai kut, orang pakai tai juga. Boleh jual mahal. Betul. Sekarang durian dah murah. Ya ke? Durian dah murah. Sekarang ni orang susah, orang senang, semua boleh makan durian. Tak ada masalah. Durian dah murah dah. Tahu khasiat durian ni? Tak tahu. Woi, banyak khasiat dia. Cerita. Kegunaan Saya dia. cuma satu tahu khasiat durian. Apa dia? Bau. Satu je khasiat dia. Durian kalau tak berbau, orang tak tahulah itu bau durian. Tak, bukan bau biasa, bau. Bau. Bau tu. Itu je khasiat Alah, dia. kontrol lah tu. Pandai-pandai lah. Janganlah dia halayak ramai. Bukan bau tu. Durian juga. Durian juga. Oh, dia sebati lah. Bermakna itu durian yang paling baik. Okey. Okey, sekarang durian kita boleh gunakan apa? Isi dia. Isi. Boleh buat pengat durian. Boleh. Boleh buat bubur durian. Tempoyak. Boleh buat tempoyak dia tak sebut durian. Tempoyak. Pasal itu jenis yang busuk. Okey. Dia panggil tempoyak aje. Tak masuk durian eh. Boleh buat pengat durian, bubur durian, kuih durian. Kuih durian. Itu kegunaan isi dia. Biji dia. Lempuk durian. Lempuk durian. Cuma ada durian. Isi biji dia boleh tanam balik dan boleh direbus. Boleh rebus? Boleh rebus. Tapi jangan makan punak dia tu. Jangan. Sebab Orang tua kata naik bisul. ada bisul. Okey, dia punya kulit pun ada guna. Kulit dia. Kalau di dalam hutan kita tak ada gayung nak cedok air di gaung, kita boleh gunakan kulit durian. Buat cebok. Ya, tak boleh. Sebab air lah. Boleh. Tempat aku cakap lain tu. Oh, aku tak tahu. Okey. Sekarang ni dia punya itu kulit pun kita boleh gunakan. Buat apa tu? Kalau bergaduh masa kopek durian, gahar je. Kulit durian pun ada guna. Tapi kalau guna kulit macam kita, dulu kulit durian, kepek. Okey, lagi satu. Ya, bang. Jenis durian. Itu saya tak tahu sangat. Dia yang paling baik sekali D24. Oh, apa durian lain? Durian lain D24, D13, D47, D69. Apa semua D tu? Dah panggil nama D? Oh, tahu tak D24 tu asal daripada mana tu? Malaysia. D tu benih asal Kelantan lah tu. Kelantan ke? Mana boleh Kelantan? D Kelantan lah D. Oh, tak ya juga ya? D Kelantan. D Kelantan. Kalau C Pahang. Kalau M Melaka. M Melaka. Oh, faham. D Kelantan. D24 lama tu. Oh, lama. Lama tu. Lama tu. Mula-mula keluar JPJ lagi. Betul. Ini nak tahu. Satu ada orang tanya, kenapa durian ni digugur waktu malam, tak gugur waktu siang? Banyak belah malam. Itu saya tahu. Kalau tahu, saya tahu. Apa dia? Sebab dia tak nak gugur siang, orang ramai lalu lalang, takut terempak orang. Dia peduli apa orang? Orang lalu jalan luar. Ya ke? Dia tak peduli orang. Dia tak gugur siang tu masalah dia, bukan masalah orang. Oh, tak iya juga. Tahu? Ya, tahu. Pasal apa? Pasal apa? Pasal malam tak nampak tanah. Dia tak gayak. Oh. Sehari dia takut tu. Dia tak berani tu. Gayak tu. Tinggi. Kau dulu. Aku pun tak berani. Tapi kalau malam, okey, 1, 2, 3. Berubung. Woi, kalau begitu hari pun dah malam. Hari dah malam. Ini dah habis dah orang borong ni. Tak boleh tunggu lama. Kita pergi kaut lagi. Jom.